Sekolah tutup, minyak habis. Ini baru permulaan. Kalau korang rasa kehidupan di Malaysia masih normal, sebenarnya dunia dah mula jam. Perang ni bukan sekadar berita jauh. Dia dah mula efek kehidupan seharian orang biasa. Contoh paling jelas, di Pakistan, sekolah dah mula cuti hampir 2 minggu. Kenapa? Sebab nak jimat tenaga, kos minyak makin naik. Kerajaan pun terpaksa ubah sistem kerja. 4 hari seminggu je kerja untuk mengurangkan penggunaan tenaga. Di India pula lagi parah. Harga gas naik melampau sampai ada restoran yang kembali menggunakan kayu api untuk masak macam zaman dulu. Di Nepal dan Filipina, orang beratur berjam-jam semata-mata nak isi minyak. Bayangkan nak pergi kerja pun jadi struggle. Kalau korang fikir ini masalah negara membangun je, korang silap. Di Belgium pun orang dah mula turun jalan, protes sebab kos tenaga yang naik mendadak. Satu perang. Efek dia bukan satu negara. Lebih 100 negara dah kena tempias. Minyak naik, kos naik, kehidupan semua orang berubah. Dan kita masih marah sebab traffic jam nak balik kampung raya nanti. Padahal dunia di luar sana dah jam lagi teruk daripada jalan kita. Soalan sebenar bukan perang tu jauh ke dekat. Tapi kalau benda ni dah jadi makin teruk, kita bersedia ke belum? Follow saya untuk more tips strategi kewangan yang praktikal, waras, tanpa drama.